Okey, selamat pagi hari kedua di So, kita kembali. So, tengok kita masuk. Okey, dah. Masuk dah, masuk. Ini guys. Kita pakai dulu. Okey, Assalamualaikum. So, hari ni hari Sabtu. So, ada cuti lah, cuti sampai hari Isnin. So, Ada kambing guys, ada kambing. nak pergi camping. Okey, kali ni kita nak camping dekat Selama. Okey, Selama Beach Campsite. Dekat. Hai. Okey, are you ready for next adventure? Cerita asing lah kali. Kali ni mama depa Asing. main anak asing. Sebab anak dara tak apa sihat. Takut saya kalau dia tak okey ke nak balik rumah lah. Rumah tak jauh pun, lebih kurang sejam kan daripada sini. Okay, alright. So tadi on the way mai dekat Pekan Selama tu dia hujan rintik lah. Sampai masuk Sungai Bayar ni tak ada hujan lah, setitik pun tak ada. Kalau hujan cantik sikit lah ayam. Apa naik lah sikit. Ini tak tahulah ayam sungai dia tu cetek kot, kurang tak tahu macam mana. Lagi kita tengok lah, no? Okey, dekat Selama ni dia ada satu daya tarikan lah untuk sarapan pagi tu. Dia kita panggil ada satu kedai nasi lemak 5 kupang, 50 sen lah. So kat situ kan memang setiap kali saya camping, okey, pagi untuk sarapan pagi tu memang saya akan pergi kena piawai. Kan, dia punya kuih pun murah-murah juga, RM3. Mana nak cari kan, RM3. Okey. RM5. RM5. Betul, RM5 satu 2 kupang. No? Esok pagi kita boleh buat. Saya tunjuklah esok pagi. Okey, alright. Okey, dia ada dua laluan lah. Tadi yang selekor pertama tu. Okey, jadi saya selalu akan masuk kat selekor kedua ni lah. Okey, selekor kedua ni. Okey, dia terus menghalau ke pusat koko lah. Pusat koko negeri Perak. Okey, ni cawangan matang dengan Selama. Ada tu, ada apa? Okey, so ada sembok lah. Ada sembok semua komplit. Awak lagi nak naik tu bah? Apa Ni, nama ni? nampak rumah tradisional lama. Rafti. Ketik rumah. Tengok. Tapi tak ada orang duduk lah. Mungkin parent dah tak ada dah. Anak-anak pun duduk jauh. Okey, dia masuk dekat ada satu selekor lagi lah kat sini. So jalan okey lah. Dia tak ada off-road lah. Off-road lagi depan ni sikit lah off-road. Okey, so semua kereta boleh akses masuk. Tak ada masalah. Semua kereta boleh. Lori pun boleh masuk sini. No? Oh, tu Alhamdulillah lah, cuaca hari ni nampak redup lah. Rabi tak kena panas sangat lah. malam. Geng, ada laluan tu, lubang. So sini kena hati-hati sikit lah sebab dia tinggi. Okey. Yang tu je lah, tak ada apa pun. Okey. Tapi geng, ada lagi seram. Kat sini selalu ada tu, kucing liar. Iyalah. Kucing hutan. Okey, welcome to Selama Beach Campsite. Wah, Okay, dekat sini kebanyakan orang buat water rafting lah. Okay. international ya, kebanyakan pihak Tapi nampak ayak okey lah, ayak. Okey. Oh, dah ada orang pacak Razim. Oh, ni terlebih semua. Ya. Kita terlebih semua Bila kita menjala. Dia terlebih semua ni. Dia lebih. Apa? Ada dia. Apa? Ada pada depan lah. Kakak Umar. Ada homel awak di teping. Awak di kita usah. Okey guys. Okey. Assalamualaikum. Okey. Macam inilah setup kita kali ni untuk camping. Jadi kita pasang flat sheet. Kemah. Pada sini kita buat ruang untuk masak lah.
So sini untuk ruang kita makan-makan. Okay, ini view sungai dia. Cuaca mendung, cuaca cantik mendung. Okay, ini kita punya jiran. Baru sampai. Ini pun kita punya jiran juga. Okay, dia dekat Selama Beach ni. Okay, dia ada surau kat situ. Tapi ada buat benda tapi dia dekat sini. Ya. Ada tu. Patut. Oh, ada ulat. Kita tut. Okay. So, dia ada surau lah kat sini. Okay. Ada surau. Kat situ. Itu toilet perempuan, toilet lelaki yang berada dalam tu. Toilet lelaki. Toilet lelaki, okay, toilet perempuan, surau. Okay. Section dia kat sini lah. Ini section dia. Okay, inilah Selama Beach Campsite dekat Selama Perak. Wow. Wah, ada kereta elektrik. BYD. Ya. Masih. Okay. Inilah setup saya untuk kali ni. Simple ya. Okay, kita pasang flat sheet. Kita ada ruang untuk masak sikit. Okay. Flat sheet ni saya pasang sebab bila kita untuk kemah pun, at least kita ada flat sheet untuk kita tumpang teduh lah. Okay. Atas, turun atas, turun ke atas. Turun atas tu. Ada. Ya. Parah, buat kaya dah. Ate, Okey. dah kasih pam ni. Tak ada semua mana. Ini nak apa? Oh, rob apa tu? Cina. Pumping je lah, pumping. Tapi. Boy panas. Boy panas. Mana makan apa tu? Tidak. Azing ngarah dok mancing. Okay guys, kita nak pergi baru lepas sembahyang solat subuh tadi. Okay, so on the way nak pergi beli nasi lemak 50 sen ataupun nasi lemak 5 kupang. Okay, dekat Selama. Okay, nasi lemak ni dia terletak dekat Sungai Bayor lah. Okay, dekat tak jauh lah dengan tempat campsite saya duduk tu. Okay, so nanti saya share tengok okay, suasana di kedai dia tu macam mana. Okay, Assalamualaikum. Okay guys, okay, kedai dia ni daripada ni kalau kita mengepakan Sungai Bayor lah. Ni kat sini ada rumah-rumah kedai apa semua. Okay, dia dekat dengan memang tepi dekat pekan lah. Okay. So, kedai dia tu ada kat belah dalam. Sini. Okay. Sini pun dia ada pakcik ni jual sayur-sayur kampung. Yang pucuk paku apa semua ada. So siapa nak tu. Ada. Oh, ada orang jual roti canai dah lah ni. So tengok guys, kuih dia 3 ketik RM1. Okay, nasi lemak 5 kupang. Okay, itu nasi lemak dia pula. Saya macam ni lah. Nice. 5 kupang.
Okay, zaman lah ni mana kita nak cari? Mana kita nak cari kuih RM3? Nasi lemak 5 kupang. Mana kita cari? So hanya di Selama Sungai Bayar. Okay. So sarapan kita dah beli. So kita balik ke campsite. Tengok ada orang order banyak. Canai pun ada. Okey. So kita underway balik dah. Cuaca dekat sini okey, pagi memang sangat-sangat sejuk. Sangat-sangat sejuk. Selalunya lebih kurang kalau awal pagi tu lebih kurang dalam 21 degree C lah. Memang duduk dalam tapak campsite, dalam kemah tu tak payah buka kipas, sejuk sangat-sangat sampai ke tulang. Okay, kat sini dia banyak kedai lah, kedai makan apa semua ada. Sini dia jual nasi lemak juga, tapi dia tak rare macam kedai Limau Kupang tu lah. Okay. Barang basah pun ada. Yang belah depan sana dia ada satu kedai lah, minimarket yang komplit lah. Kalau kita nak beli barang-barang macam barang nak masak apa semua tu ada lah. Dia memang komplit semua ada. Agak besar lah. Okey, sinilah kedai runcit yang saya cakap tu. Ada macam-macam dia jual lah. Okey. Saya nak main ni, nak main beli penyapu pula. Okey, so nak U-turn balik lah. Nak U-turn balik ke campsite. Sini adalah tapak pasar pagi yang panjang tu. Daripada sini sampai ke hujung. Okay, suasana pagi lah dekat Selama Beach Campsite. Ini tapak saya lah. Okay. Okay, total tadi yang saya beli lah. Total tadi kuih saya ambil RM3, RM9. Lepas tu nasi lemak 10 bungkus, so RM5. So sekali dengan ayam tadi total RM9.50 kupang. Tengok Azim pagi-pagi kalau nak mengai lah. Memang sejuk lah kat sini. Dan share dia punya view sungai pada waktu pagi. Tadi kita tangkap bubu, kumpau. Lagi tukar seluar lagi. Suasana di Selama Beach Campsite di waktu pagi. Okay.
Sejuk. Inilah keadaan nasi lemak 50 sen. 5 kepang. Sana darah. Boleh lah. 5-6 kali suap. Sedap ke tak? Panas lit. Kenapa? Sejuk. Duduk sana. Duduk kat sana. Hi guys. Farah. Farah kat mana ni? The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, Okey. carrying tales only the forest holds. Cruise. Moonlight spills through the velvet dark. Water rafting tapi dia panggil cruise lah. Dia santai-santai saja. Leaving its mark, Semua RM15. the roots stretch deep, Kalau cruise ni semua RM15. gentle sigh Macam kita lah, santai-santai. to Tu dah. sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Geng-geng taman mah, Taman Sri Aceh. Geng-geng Taman Sri Aceh. Hai orang. Orang mandi dengan siapa? Let's go on the mountain's crown, while rivers whisper truth, Orang mandi dengan siapa? flow down. Dengan kakak. Ada hantu. Wah, nak kakak mandi dengan abang. Twine with the trees that stand, Sono. in time by nature's Sini atuk. echoing step Ajak atuk mandi. on the forest Ajak acik je nak mandi. opens up Cepat acik. through shadow. The silence alive, yet brimming with in the arms of solitude. I am Ajaklah acik mandi dekat situ sungai. whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and teach me
Stories that linger. Wow, semua makan aiskrim. Sedap ke? Sedap. Sedap. Untung lah bayar kan ni. Bayar dah, untung lah kan ni. Pa, itu bayar. Oh ya. Itu bayar. Kebenaran. Bye. 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 Okey, selamat pagi hari kedua di Selama Beach. So, kita angkat bubu tadi. So, kita tengok kita dapat monster guys, monster. Kan tengah. Dia mulut bawah sikit. Mulut bawah sikit. Wah, monster guys, monster. Ada barang. Ayo angkat Zim. Ya. Angkat cepat. Kita punya bubu hanyir guys. Macam ikan kita dapat itu Zim. Mari sini. Tak boleh lah. Zim, pegang sini. Tengok. Guys. Sao? Besar guys. Ya ni goreng. Pita lampak tu. Okey, rasa ada sawit lah, sawit. Kita bubur sawit. Wow, lah. Dapat ikan susah sini. So, ikan apa lagi dapat? Tengok, betul. Barang gorgon nanti jalan semalam dapat. Pening ada. Pening apa? Mabuk tak apa, tak pergi Ikan hidup ni lah. kita kena masak Azim. Masak apa? Balik rumah ni. Gorengnya. Bukan hidup tak apa, kita tak ada. Oh, hanyir. Okey guys, kita dah nak balik dah. Oh, tengok ada pembakaran. Bunyi kuat tau. So, kita dah kemas nak balik. So, kebanyakan semua pun kampus semua dah balik dah. So, tinggal saya dengan brother ni ya. So, kita cunggit balik. Okey. Kita tengok hasil. Yang ni nak belah. Nak belah dalam akuarium ikan tengas. Ke tengah. Barang-barang. Okey. Sebarau. Ikan sebarau. Tengah dalam export lah. Tengas kita yang monster tu kita dah buat dalam box ais lah. So nanti boleh goreng. Okey. Cuaca panas. Nasib ada flashlight. Gunalah flashlight ni. Okey, nanti kita nak gerak balik. Okey. Kita sambung.
Okay guys, okay, kita punya flagship pun dah turun dah. So nak kemas sikit, lepas tu kita keluar balik lah. Okay, duit pun kita dah bayar kat CEO dah. So cuaca panas ni. Okay Nana, alright. Okay, so untuk video sampai di sini sajalah untuk video kali ni. So kita punya camping, family camping untuk 3 hari 2 malam dekat Selama Base Campsite. Okay, habis dekat sini kita dah selesai dah. Hai. So hasil lah kan ni, hasil yang kita dapat daripada kita punya membubu. Kita dapat ikan tengah lah, ikan tengah yang agak besar juga lah. So puas hati lah, puas hati. Okay, dapat juga. So cuaca pun cantik, tapi cuma panas lah, panas sikit. So untuk next video nanti kita tengoklah lepas raya ke kita pergi mana terjah campsite, tak tahu lagi lah. So sampai jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Apa ya? Mari main lagi. Okay, jumpa lagi. Alright. So Setahun. lepas raya. Selama Base Campsite. Oh, nanti kita main lagi lah Aras. Okey. Okay. Aras, salam bawah. Salam pergi. Okay. Ya, nanti- Okay, jumpa lagi. Nanti kami jemput ni. Aceh. Okey, kahwin. Ada nak atas sing. Okey, baik. Assalamualaikum. Nanti kalau kita naik rafting, naik rafting. Duduk ngati. Kita lihat, kita naik apa. Tak tahu depan kita naik. So, selamat tinggal. Selamat Base Campsite. Terbaik nombor 1. Okey. Dia nak